Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sekata tu tak sakit jiwa kita hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya abnai. Mak wan depan. Boleh? Ana ismi Ustazah Mahfuzah binti Abdullah. Mak wan depan Arabic Kelantan. Di SMK Naim Banan. Mak sebagai guru bahasa Arab tingkatan 1, 2 dan 3. Dan mak adalah merupakan mak kepada anak-anak mak. InsyaAllah dulu mak belajar di kuliah Lughah di Universiti Muhammad Khamis, Rabat, Morocco. Pernah menjadi student dan ketua pelajar Ma'had Muhammadi Perempuan 1981-1989. Dan mak beheklah dan kemana nanti sekolah Ma'had tu deh. Jadi cuma zaman dulu Alhamdulillah mak terpilih di antara seorang daripada 5 orang pelajar seluruh Malaysia dapat melanjutkan pelajaran dengan beasiswa ke Universiti Muhammad Khamis Rabat, Morocco bersama dengan 10 orang pelajar lain dengan tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi jangan kata orang mari sekolah harap ni tak boleh pergi luar negara. Tak mungkin. Siapa berjaya insya-Allah dapat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tepek tak? Pijak. Dia tak pijak. Boleh apa enggak boleh. Kita nak ingat Apa tak masalah. Boleh je pijak pakai Quran. Oh boleh. Okey. Assalamualaikum. Abang nama Abdullah Muhammad Izani. Abang lah anak sulung kepada Mok. Jadi abang diamanahkan untuk menjadi CEO dan juga pengurus sel management untuk tim kita ni, dan juga abang bahagian media. Jadi abang dulu mengaji Ma'had juga. Abang ngaji Ma'had Muhammadi lelaki. Jadi abang tak ada lah orang puan tu. Abang lelaki saja. Wah sikit dah. Jadi belajar di USAS. Dan abang sambung belajar di USAS Perak. Untuk ambil degree pengaji Islam. Ada berkahwin mempunyai seorang. Abang dah berkahwin dan dah mempunyai seorang anak yang kini. Abang ada kasih Hero Arabic Kelantan. Kami bergerak di bawah. Jadi nama tim kami ni adalah Hero Arabic Kelantan. Kalau adik-adik search dalam TikTok ada nama kita Hero Arabic Kelantan. Dalam Instagram ataupun Facebook ada sikit, tapi banyaknya dalam TikTok dah. Hero Arabic Kelantan. Video yang kita ambil banyak kita pun dalam tu. Cuma ambil tak ada, banyak tangguh sikit. Tapi adalah kita punya bahan dalam tu. Facebook live kita dalam bonda. Facebook live kita ni dalam bonda Mok Underpad. Bonda. Dalam Mok Underpad. Jadi tapi YouTube dalam bonda Arabic. YouTube dalam bonda Arabic. Bonda Arabic lah ni. Jadi sekian dah. Sekian. Abang Noyak, Abang Berhirai. Buang musim ni Abang lalu seumur. Tu. Ada dah habis dah. Abang panggil adik-adik lain pula. Ni kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Latif, panggil Abdul Hafidh. Kita belajar bekas belajar Muhammadiyah Majlis Pacu. Maaf aku sih, aku beg betul. Hari ni hari yang sedih bagi Abang. Apa nama ya? Blend dekat pagi ni tebu Abang. Abang lebih mau minta sedikit tebu Abang daripada petani. Sudah ke rahmatullah pagi ni, pagi Jumaat ni, pada pukul 3 pagi. Jadi Abang belajar di pondok. Abang ni tu nak cerita babi tu. Sedekah Al-Fatihah dulu je. Minta sedekah Al-Fatihah tu orang motor. Kata Abang ni pun bekas belajar di Katen ambil staff juga. Lepas tu Abang sambung ngaji kat pondok Patani. Kenatan ni? Nah, biasa.
Dan paling apa sepatutnya kita tapi apa sebagai program ni apa mari ni. Kali kak bagi dah mengaji pondok ni. Takat ni. Itu saja daripada apa hati. Kita ke apa seterusnya pula. Apa ni anak osu. Ni apa sulung apa anak osu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Aziz Muhammad Izani. Kita jadi live streaming Facebook untuk Ustazah Mahfuzah. Kita ngaji di SMKA Tarbiyah Islamiyah Selisih. SMA. Kita ada ngaji kat Maha somewhere dalam setahun untuk setahun. Well, that's it, Pak. Mak ada 5 dah jantan. Ada 2 lagi yang tak ada daripada hari ni, iaitu Muhammad daripada Syariah Mesir, Abdul Rahman dari Syariah Mesir, dan mak ada sekuntum bunga daripada beliau pernah berada di Tahfiz Kuala Kubu Baru. Kemudian beliau meminati jurusan kejururawatan. Kini sedang berada di UIA jurusan kejururawatan. Depak lagi kumbe kosong. Bunga kosong, kumbe 3 orang kosong. Mak ada lagi bertunggal kepada 6 orang anak yang akan bersama dengan Antena pada hari ini. Abang Latif sebenarnya dah sepatutnya minggu lepas dia pergi. Beberapa hari ni dia mimpi baliklah pondok. Rupanya pagi tadi pada waktu subuh terima berita yang tuan gurunya meninggal, balik daripada Mekah meninggal. Jadi hari ni hari yang sedih lah buat Abang Latif. Tapi tak apalah, itulah sebuah perjuangan ya. InsyaAllah sekarang antum bersama dengan ahli kumpulan masing-masing buat ta'aruf kumpulan. Nampak tak pakai warna coklat tu? Tali coklat tu, itu ketua kumpulan ataupun ketua fesi anda. Hak pakai pink tu, itu adalah penolong fesi anda. Faham ya? Okey, hari ni kita tak usah guna kalimah habis. Kita guna kalimah akhi dengan ukhti. Ana akhi akbar. So dalam grup kita ni ada 2 orang, ada tali ungu sini, ungu muda. Mana akhi akbar? Ya, ini camp komandan kita. Silakan. Dan kita ada timbalan camp komandan kita, Ukhti Amnah. Betul kan? Ya, ta'ali Ukhti Amnah, ta'al ma'i. Ini timbalan camp komandan antara ini. Hujung kampung ni dulu. Pada tadi kita bersama sehingga jam 12 rasanya, daripada 9.30 untuk memastikan perjalanan hari ini baik. Jadi insyaAllah untuk perjalanan kita bermula dengan senam topik pagi ni ya. Antena ni bertuah, antena ni bertuah kerana sepatutnya kita bersama 300 lebih pelajar, tapi pengetua dengan Ustaz Nabil, Ustaz Ahmad berbincang lama sangat. Lalu kita buat 2 kelas saja wakil tingkatan. Lepas ni antumlah yang akan buat kepada grup-grup lain yang tak mari tu. Nah, setiap tahun kalau boleh buatlah. Mak tak mari dah lah. Mak mari sekali ni, insya-Allah lepas ni Ustaz Ahmad, Ustaz Nabil dan ustazah-ustazah lain akan buat sendiri untuk antum, insya-Allah ya. Jadi kali ni kita akan berada dalam program kita. Antum kena dengar lah ni apa yang diberitahu oleh camp komandan dan timbalan camp komandan. Antum kena dengar lah. Dan kita akan mengajar apa yang ada dalam kertas tu sampai jam asar, waktu asar ya. Selepas asar kita akan buat persiapan untuk malam kebudayaan, malam kebudayaan, Lailah Al-Arabiyah malam ni. Setiap kumpulan akan membuat persembahan pada malam ni. Fesi-fesi akan buat persembahan, kami tim hak akan buat persembahan. Malam ni kita macam mana nak jadikan satu malam kebudayaan. Setiap kumpulan malam ni awak lah, tiba-tiba semua nak pakai samping ke, tiba-tiba semua nak pakai kepekat dengan baju Melayu ke. Terpulang kepada kesenian masing-masing. Sebab kita akan buat persembahan dengan kebudayaan masing-masing. Sehingga jam 11 atau 11.30 macam tu kita baca surah Mulk, naik kita tidur. Pagi esok kita kawat kaki dan kita akan buat explores untuk PDPC apa yang kita belajar. Kemudian kita akan buat rehearsal untuk majlis penutup, kemudian majlis penutup. Boleh?
Mak tak suka jadi malu gini. Mak nak suka lepas ni semua tepik belakang ni. Nanti dah. Dua hari ni tu hello. InsyaAllah. Dan kita akan pilih kumpulan terbaik lelaki, kumpulan terbaik perempuan, ada hadiah. Begitu juga kita sedang mencari peserta terbaik lelaki dan peserta terbaik perempuan. Cuba angkat tangan pelajar tingkatan 1. Ya, bagus ya. Kumpulan tingkatan 1. Kumpulan tingkatan 2. Ya, Adil. Tingkatan 3. Iya, bagus. Jadi, kamu akan diperhatikan oleh fesi-fesi. InsyaAllah, kalau kamu dapat satu tali tekak dekat tekak tu, bermakna kamu adalah peserta terbaik. Jadi saya nak tengok ke mana ramah tali tekak lepas ni. Akan ada tali lepas ni bagi kumpulan yang peserta yang terbaik. InsyaAllah akan dilihat oleh Abang Fesi. Okey, bermula daripada sekarang. Akhi, Mak Ismuka? Faris. Akhi Faris akan lepas bola. Ana ismi Akhi Faris. Ma ismuka? Banyak kecil Arab sikit. Oh ya. Ismi Tasharrafna. Tasharrafna tu selamat berkenalan. Boleh? Okey, kata. Terang lepas ke Akhi Faris. Ismi Faris. Lepas ke mana-mana. Ma ismuka? Tasharrafna. Bagi balik ke Akhi Faris. Cetulah seterusnya. Jangan main gini. Nanti dia tak tahu dia koyak. Tak ada masalah awak nak dapat 2 kali video. Tak ada masalah. Boleh ya? Jadi hok belakang tu mungkin tak nampak sikit. Kita main balik bola. Jadi ketua akan ada bola. Ketua